Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Baba. Semoga pagi ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin. Nah, pagi ni nak masak apa ya Tok Mak? Pagi ni Tok Mak nak masak ikan merah masak sup. Okey. Bahan-bahannya macam ni je lah. 1 labu bawang merah diracik halus macam gini. 4 ulas bawang putih yang kecil-kecil sedang tu Tok Mak hiris juga. Halia sinci Tok Mak potong kecil-kecil macam ni. Bahan tumisan dia 4 sekawan. Tok Mak letak juga 1 sudu lada hitam ni. Lada hitam ni nanti ditumbuk masuk ke dalam tumisan. Sup ponjot ikan, bawang goreng. Ini bahan untuk dalam dia. Carrot, lada cili beberapa biji ni, sebiji tomato Tok Mak belah 4, daun bawang dengan daun sup. Itu saja, dan juga ikan. Nanti kita tengok kesudahannya. Ya sahabat, jom kita masak. Ni kita mula nak apa? Nak menumis kan? Ya. Dah nak menumis, kita masukkan dulu 4 sekawan. Masukkan dulu. Masukkan bawang putih. Kita masukkan bawang merah. Dia punya agak kekuningan sedikit dan kita masukkan air. Wangi 4 sekawan ni kalau dah bertemu dengan apa? Dengan bawang. Ikut wangi ni bau dia. Jadi Tok Mak masak yang simple-simple aja lah. Kita tunggu kejap lagi dia agak dikuning sikit. Kita masukkan air. Baba tengah apa? Lombok lada hitam. Lada hitam yang serbuk tu ada. Tapi Tok Mak kalau masuk dalam masakan ni lebih suka pada yang tumbuk yang apa? Yang biji tu Tok Baba? Ya. Bau dia tu sedap. Dia bau dia wangi. Okey, ni dah mulai dah. Nampak kuning-kuning sikit tu kan? Kita masukkan yang keras dulu, carrot. Lepas tu kita masukkan air. Jangan lupa mana sop bonjok Tok Mak ni dah hilang ni. Ya. Ni kan? Dah. Kita masukkan sup ponjot ikan. Sup ponjot ni dia dah siap sediakan Bahan-bahan dia tu kan? daun ni pun ni. Jadi wangi kita punya masakan ikan kita ni. Kita tunggu dia punya carrot tu lembut. Nanti baru kita masukkan apa tu? Yang lain. Kita masukkan lada hitam.
wangi bola hitam ni. Ya. Dah masukkan lagi hitam tadi. Kita punya carrot pun dah Nampak nampak. Kita masukkan ikan. Ni kita apa, sup ikan ni, isi ikan Mak. Ya. Tunggu pada menggelegak sekejap. Kita masukkan garam. Kita masukkan serbuk rasa. Kita masukkan tomato. Bau dia sedap wangi. Yes. Jadi tak boleh apa, kacau kuat-kuat ni. Ya. Tunggu dia menggegak, nanti kita masukkan yang lain. Okey, tengok dia dah empuk. Kita apa tu? Kita masukkan berapa biji garis cili ni. Kita masukkan daun bawang. Masukkan daun sop, kita masukkan bawang goreng. Okey, sekejap. Kita tengok ikan dia pun dah empuk, dah cantik. Kita boleh padamkan api. Okey, siap. Okey sahabat-sahabat, nanti kita hidangkan. Sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan pagi ni. Dia kata abang atau mak, sup ikan merah. Okey, jemput makan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum.